Fish and chip. Fish and chips. Tak silap saya lah. Okey. Memang terkenal dekat Kuala London dengan dekat Australia. Sebab apa? Dia orang dekat dengan laut. So, dia orang banyak makan ikan lah. Satu lagi, fish and chip ni memang sangat-sangat senang untuk disediakan. Bahan-bahan untuk fish and chip, mari kita usah tengok. Tu dia, ada apa? Ni dia ikan dory fish. Ikan dory fish ni dia bulat sikit macam ikan bawal pun ada juga. Yang dia orang dah fillet ataupun dah dibonkan, tak ada tulang langsung. Nampak tu. Jadi kita akan potong dua juga. Lepas tu, kita ada dekat sini tepung beras lebih kurang dalam satu cawan. Tepung gandum satu cawan. Daun parsley. Daun parsley ni kita nak letak dalam dia punya mayonis tu nanti ataupun dia punya cicahan itu. Kalau tak ada pun tak apa, pakai mayonis saja pun boleh. Lemon sikit. Lepas tu kita lemon sikit pula. Lemon sebiji. Dan kita ada kentang yang telah direbus lebih kurang dalam 2 biji macam ni. Alright, mula-mula kita nak buat apa? Mash ni cherry. Tunjukkan macam mana. Nak cakap tunjukkan macam mana tu, dia tekan sikit. Saya nak potong dulu kentang ni. Setengah orang dia akan potong untuk chips ataupun wedges. Ikut dia punya potongan dia lah. Macam mana pun tak apa. Macam saya ni, saya nak buat wedges. Saya tak nak buat chips yang apa tu, ataupun fries yang biasa. So, potong macam ni. Pastikan kita rebus Nak tahu dia rebus masak macam mana? Jangan terlampau masak sangat. Kalau boleh half cook ataupun setengah masak. Sebab nanti kita akan goreng dia lagi. Kalau kita masak dia terlebih sangat, nanti masa kita goreng dia hancur. Baik, potong lagi. Boleh apa potong je. Macam tebal macam ni, potong lagi. Boleh ke? Boleh. Terbalikkan macam tu, nampak tu. Tu dia. Asal tebal, potong lagi. Susah apa? Ada lagi yang tebal. Ni yang tebal. Potong ni. Nampak? Tapi terkeluar kulit. Sebab tu saya tak potong tadi. Tak potong sangat. Ni kita punya fish and chip. Fish and chip ni kita punya chips lah. Fish kita. Ni dia fish kita. Saya nak potong dua. Sebab apa dia besar sangat. Kalau kita goreng macam ni, satu dia lambat masak, satu lagi tak ada kot dekat kedai serve seketul macam ni. Itu dia. Pastikan betul-betul dia punya apa ni, urat tengah ni Macam saya cakap, tak ada ikan dori, nak pakai ikan lain pun tak apa. Tapi kalau tu dia jadi Malaysian sikit lah. Kan? Baik, potong betul-betul tengah-tengah urat macam ni. Nampak? Dah terbelah dua dah macam ni. Letakkan dekat situ. Sekarang ni kita nak buat apa? Saya nak buat batter dia untuk kita salutkan chips dengan kita punya ikan ni. Sorong tak ada dah. Sorry. Sekarang ni saya masukkan sedikit tepung gandum. Sikit tak sikit sangat lah. Macam saya cakap tadi. Dalam satu cawan macam ataupun satu mangkuk kecil tu. Lepas tu tepung beras jangan masuk terlampau banyak sangat, masuk sedikit demi sikit sebab kalau kita masuk banyak sangat nanti dia terlampau rapuh sangat, terlampau rangup sangat. Saya nak dia light je. Kalau ada serbuk roti, nak pakai serbuk roti pun boleh. Yang saya buat ni yang paling simple lah. Paling jimat. Masuk setengah dulu, jangan masuk banyak sangat. Garam sikit. Mana sini sudu, garam sudu pun dah hilang dah. Tu dia. Ni kau dah lah ujung-ujung sudu lah. Kan? Tak tu sikit. Lepas tu masukkan air sikit. Setengah orang dia apa ni? Apa? Dia celup telur, lepas tu dia celup dengan tepung. Itu dia punya itu dia orang punya version lah. Yang saya punya version macam ni. Kita buat dia punya batter, lepas tu kita celupkan sekali. Belum cukup lagi air dia. Macam mana? Saya akan tunjukkan last sekali. Kejap lagi dia punya kepekatan ataupun ketekalan tepung tu macam mana. Selalu saya akan tunjukkan. Ni cara-cara apa ni, cikgu-cikgu saya ajar lah. Cikgu tak cikgu sangat lah, kawan-kawannya. Mari saya tunjukkan. Dia macam kita buat goreng pisang jugalah. Lebih kurang macam tu lah. Goreng pisang, goreng ubi, goreng keledek. Sama je. Berapa titik? Kita kena kira. Kita ambil garpu, celupkan dia. Pastikan tak ada dah lagi. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Dah cantik dah. Bukan apa. Kalau dia jadi 9 ke 10 titik tu dia dah terlampau cair sangat. Sebab tu saya selalu tunjukkan macam mana kita nak buat. Kita ketuk, tak ada dah. Dah tak ada semua sangat dah. Kita ujung-ujung dia je, 4 titisan dia tu.
Macam tu. Macam itulah nak test dia punya tahap kepekatan ataupun ketekalan tepung dia tu. Lemon kita nak potong sebab kejap lagi kita akan letak tepi kita punya fish and chip tu. Dan kita nak pakai juga untuk kita punya sos ataupun kita nak buat dia punya perasa untuk mayonis tu. Potong je. Baik. Balance boleh simpan. Nak pakai boleh pakai lagi kat situ kejap lagi. Lemon kita dah siap potong dah. Sekarang ni saya nak ambil sedikit mayonis. Ni parsley, tercampurkan dalam kita punya parsley tu je. Benda senang, simple. Ni untuk macam dia punya cicahan lah. Setengah orang dia pakai tartar sauce kan. Tartar sauce tu buat daripada lobster. Lobster mahal lah kan. Kita tak mampu dong. Kita pakai apa yang ada je. Baik. Kita kacaukan je. Sebab kejap lagi kalau kita tak kacau ni, dia punya flake ataupun dia punya herbs parsley tu ada kat bawah. Dia tak gaul sekali. Kalau kurang kita boleh tambahkan lagi. Masukkan je lagi mayonis sikit lagi. Maklumlah orang suka mayonis. Siapa tak suka mayonis? Macam lemon. Ada lemon ni. Boleh nak pakai. Perahkan je. Bagi dia rasa sikit. Bukan apa. Setengah-setengah orang dia tak suka rasa masam-masam sangat. Dia suka rasa light-light je kan. Macam saya. Ambil kau. Baik. Cantik kita punya cicahan. Ataupun kita punya panggil apa? Dip sauce pun boleh lah dip sauce. Tu dia. Wow, cicahan memang sedap. Letakkan tepi kat situ. Sebab sekarang ni saya nak buat apa? Kita nak start goreng dah lah kita punya fish and chips. Jom kita goreng. Nyalakan api. Panaskan kita punya kuali. Pakai satu kuali je. Nampak tu. Sebab apa? Sip bajet gila-gila lah. Nama pun dapur bujang kan. Baik. Ambilkan pula. Masukkan minyak. Untuk kita goreng. Kita deep fry kan dia. Habis ni satu ni. Sebab apa? Kita nak dia tenggelam. Kalau kita pakai kuali yang bulat tu lagi tenggelam lah. Sekarang ni kita buat apa? Kita masukkan kita punya kentang-kentang dalam kita punya batter yang kita buat ataupun adunan tepung yang kita buat tadi tu. Kalau kita nak letak sedikit black pepper ke pun boleh juga. Tapi saya suka buat macam mana tau. Lepas kita dah serve kan, letak atas pinggan ataupun plate, baru kita taburkan black pepper atas dia. Yang tu lagi rasa sebenarnya. Ingat kalau kita nak panaskan minyak, kita pastikan api besar, lepas tu minyak tu cepat panas. Lepas tu masa kita nak menggoreng, perlahankan sikit api supaya bahan-bahan yang kita masuk untuk bergoreng tu, dia tak hangus. Nampak tu. Cherry bagi tip lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan je. Tu yang sedap tu. Besar-besar dia punya chips. Pastikan api jangan terlalu besar sangat. Agak-agak je. Kita tak nak dia hangus. Macam saya cakap tadi, kalau kita dah habis goreng dia, kita dah serve, baru kita letakkan sedikit black pepper ke, nak letak herbs yang lain pun boleh juga. Kalau kita ada mixed herbs nak letak atas dia pun sedap juga, sebab mixed herbs ni dia akan ada rasa manis-manis dia. Kalau macam oregano ni dia ada rasa bau-bauan dia tu. Sebab herbs yang English herbs ni semua tak sama bau dia, tak sama rasa dia. Biar kita punya chips kat situ tergoreng sampai masak. Saya nak masukkan kita punya belen-belen kentang ni kat dalam kita punya batter ni. Lepas tu sekejap kita nak goreng lagi. Macam mana kita nak tahu dia masak? Dia punya warna dah bertukar ke golden brown. Lepas tu satu lagi dia punya tekstur dalam dia dah lembut, dah masak dah tu. Dah nampak macam goreng pisang ah. Alamak. Ni yang rapuh rangup-rangup kan. Setengah orang makan wedges biasa je. Tak ada saluran ataupun salutan tepung-tepung macam ni. Yang saya tunjuk dekat dapur bujang western ni. Nampak. Dia punya kerak-kerak dia, rangup-rangup dia. Tukar lagi. Bau rangup. Bau sedap. Tak pepper. Ataupun kitchen towel kita. Kejap lagi bukan apa. Takut dia jerak minyak. Takut dia minyak lekat kat pinggan. So kita angkat nanti. Tisu ni akan serap semua minyak. Habiskan je. Boleh ni. Masukkan je. Tak kisah. Kau.
Tepi tu sikit lagi. Baik, jangan garam sangat api dia, agak-agak je. Tapi pastikan juga kalau kita nak perlahankan api tu, jangan terlampau perlahan sangat. Sebab apa? Kita masukkan kuantiti banyak. So, suhu ataupun minyak ni dah jadi sejuk. Dia dah kurang panas dia. So, kontrol api tu dengan sebaik mungkin lah. Sekarang ni, lebih-lebih ni nak buat apa ni? Sebab apa saya goreng chips dulu? Sebab chips ni banyak. Satu lagi, ikan ni kita nak makan panas-panas. Ikan kenalah goreng. Kemudian. Ni dia. Masukkan je dalam kita punya batter tadi ataupun adunan tepung tadi. Mak. Muat ke kuali ni? Panjang sangat ikan ni. Alah, muat je. Tak muat je, potong lagi pun tak apa. Kan, biar dia pendek-pendek pun tak apa. Tak ada kisah. Kita buat dia sebenarnya, tak kisah. Sebab kita masak sendiri. Tapi pastikan masa kita nak masak tu, bersih. Baik, kita terbalik-terbalikkan kita punya chips. Supaya dia tak hangus di sebelah bahagian. Macam saya rasa tadi memang rangup, memang sedap lah tu. Nampak je kita punya wedges ataupun kita punya chips dah masak dah. Tuskan minyak, angkat je. Nampak colour cantik sekata. Wow. Tak boleh tahan lah. Baik, kalau kat rumah ada kentang je, tak tahu nak buat apa, ni dia. Ni makan dia. Buat je chips ataupun wedges ni. Makan sendiri. Baik, sekarang saya nak masukkan ikan dori yang telah saya salutkan dengan tepung ni ke dalam kuali. Tu dia tu, nampak ni. Cantik tak? Cantik tak? Tak apa, dia panjang macam ni tak apa, kita lengkungkan dia sekejap lagi. Susah apa? Nampak tau. Cara dia tu. Satu lagi. Ni sebenarnya separuh je sebenarnya. Kan ikan dia ada dua belah kan? Sebelah dengan bahagian kiri kanan dia kan. Ni baru sebelah je. Dapat 2 ketul dah. Kalau kita rajin aja, kita pergi kedai. Kita beli yang belum marinate macam saya beli tadi ni. Kita marinate sendiri ataupun kita salutkan sendiri dengan tepung. Wow. Baik. Sedang kita menggoreng ikan baik dia dalam kita punya kuali ni. Saya nak ambil chips sikit. Cantik-cantiknya. Letak dalam pinggan. Kita kasih letak baik punya. Susunlah ikut kreativiti anda lah. Nak macam mana ikut sukalah. Lebih-lebih ni boleh simpan lagi lah. Nanti mau makan, boleh lah. Wow. Lemon sikit tepi tu. Kejap lagi ikan masuk. Boom. Dah siap dah. Boom. Dah siap dah. Dahsyat bunyi tu. Tak tepinya sikit. Jadi kita letak ikan atas tu. Kita punya dip sauce ataupun mayonis yang kita gaulkan dengan sedikit herbs ataupun parsley dan kita perah sedikit lemon, kita letak je atas ni. Wow, nampak tu. Menarik tak? Baik, kita balikkan ikan apa jadi. Melekat-lekat dia kat situ tadi. Tu dia. Kesian dia. Dah mengamuk kat aku dah tu. Wow. Color yang menarik, yang macam ni kita nak ni. Mak. Macam mana nak terbalikkan dia macam tu? Kejap, sabar. Cherry tunjukkan. Nampak tu. Mak. Serius lah, tak tipu lah. Kalau pergi makan kat kedai, memang mendapat lah ni. Kalau kita nak hidangkan dengan sedikit sos pun boleh juga. Kita letak sedikit chili sauce ke, tomato sauce ke, pun tak apa. Macam saya, kita letak mayonis dengan parsley sikit. Perah sikit lemon, makan macam tu je. Bau rasa keoriginalan dia tu. Ayat tak boleh belah. Dah masak dah. Teruskan minyak kat sini. Lepas tu kita angkat tempat kat situ. Baik. Angkat je, tak kat situ. Sekeping. 2 keping. Dah pun siap dah kita punya fish and chips. Kalau kita pergi makan dekat kedai ni, dekat Mak Hatan Fish, tu dia. Macam ni, berpuluh-puluh ringgit lah. Tapi kita dah buat sendiri. Tengok.
Tak sampai pun RM10 sebenarnya. Ikan 2 ketul baru berapa ringgit. Alah kentang, alamak berlambak lagi. Alah yang ada kat dapur, alah murah je. Rugi sangatlah. Kalau awak-awak semua, tambah-tambah orang bujang yang nak tackle awet tu, masaklah fish and chip ni. Confirm lepas ni dapat awet. Saya dah tunjukkan dah bahan-bahan macam mana. Cara-cara nak masak pun saya dah tunjukkan dah macam mana. Rugi sangatlah kalau awak semua tak follow.